Di kampus Si Jangkang, Teluk Parlimen Garang, sini salah satu pub berbuka dalam dulang yang meriah macam ni. Malah korang dapat sekali roti john isi melimpah macam ni tau. Bukan itu je ada. Nak tahu apa lagi? Jom! Yang Ena kunyah ni set dulang Maharaja yang paling gede. Sesuai lah nak kunyah 5 hingga ke 6 orang. Dalam satu harga juga, korang akan dapat satu roti john inti selambak melimpah macam ni, satu jug air sparkling Ribena Lychee, 3 mangkuk dessert, kurma dan papadum. Dalam dulang ni pula, korang akan dapat nasi mandi, tapi nasi mandi dorang ni versi Melayu. Sebabnya rasa dia sangat-sangat berbeza dengan nasi mandi Pak Arab yang biasa tu. Bagi Ena, lebih sedap dan lebih berlemak macam nasi minyak punya. Astu, lauk pauknya ada ayam mandi masak merah. Seria masak merah dia memang win. Ada lamb shank. Tekstur lamb shank macam ni lah Ena suka. Lembut dan tak ada berbau kambing sangat. Dan yang ini beef ribs. Selain tu, set dulang diraja pun ada. Tapi yang ini sesuai lah kunyah 3 ke 4 orang. Tapi kan kalau korang main berdua atau single, boleh je ambil set single atau set western untuk berbuka. Yang lagi syoknya, dekat sini ada pesta colik ya. Style dekat sini, korang boleh ambil sendiri apa yang tersusun dekat sini. Atau nak set macam mak mentua Ena kunyah ni pun boleh. Yang ini pihak bosku sendiri yang akan pilih. Bagi selera kami, kuah colik dia memang sedap. Pedas dia berasa tau. Bukan manis semata-mata. Memandangkan puasa sebulan kan. Berbila nanti, meh lah ajak family korang kunyah dekat sini. Memang marem weh.